Suami maki bini walaupun kesalahan yang kecil, hina bini, keluarga bini, mak ayah habisnya maki. Susah nak dapat izin balik kampung. Lepas mati ayah kami adik-beradik gila jaga mak, suami tak izin bawa balik mak daripada rumah. Dan balik jaga pun tak beri juga di kampung kalau tiba giliran saya. Ini bukan suami, ini anak beruk mayih ini. Faham? Bila kita berkahwin dengan seorang perempuan, tak molek lagu mana pun perangai dia, kena ada ingat. Jasa dia besar. Dia sanggup berpisah dengan ibu bapa dia untuk hidup dengan kita, betul tak? Ibu bapa dia yang bersama dengan dia dari kecil. Nak, dia sanggup tinggal untuk ikut kita. Kan ada jasa di situ. Dia sangguplah tidak meninggalkan adik-beradik dia yang dia sayang untuk duduk dengan orang yang dia tak kenal, kita lah. Dia sanggup tinggalkan kampung halamannya untuk hidup di tempat kita duduk. Nak? Jadi bila ada salah, boleh marah. Suami boleh marah, jangan maki. Faham? Marah pula, marah bini. Jangan marah sampai ibu bapa dia. Nak? Kita habis awak tu, Bik. Nah, sebab tu manusia ini, masuklah suami jahat lagu ni. Dia ni sebenarnya pelakon drama je. Tengok masa dia nak minta anak dara orang, dia cakap ngasau. Ada dia maki ibu bapa. Dia pergi rumah anak dara orang, dia kata, "Hei, natang beruk, nak ubi dah anak mu kaku." Ada dia kata gitu. Tapi masa balas dia kata, situ dah betul. Faham? Bapa mu jadi gitu. Batu lah kalau orang laki-laki datang merisik kita meminang, jangan terus terima kalau tergoda dengan penampilan dia. Kerana ini zaman drama swasta. Faham lagi? Lama drama dia ni. Nah, memang dia pergi rumah orang molek belaka. Mu kena siasat dulu 3 bulan. Tengok belakang. Belakang tengok dah kaki nombor ekor. Mari pakai serabang muka itu. Faham? Ramai perempuan bodoh kena tipu. Dia ambil gambar dia pergi rumah ustaz, dia selfie kat kitab. Kitab banyak belakang. Katak. Faham? Dia pun hantar ke puan. Ingin berkenalan. Puan, Allah kita banyak kita. Padahal kawan tu rasa egok dah uji. Tahu tak? Nah, banyak nak buat tipu orang, nak bohong orang. Tahu tak? Hati-hati. Dia buat belaka. Mari rumah orang pakai serabang, pakai apa? Pakai baju Melayu, pakai kutal. Jirik semut dah mampu. Tahu tak? Assalamualaikum. Aduh. Ya, bila nak anak orang boleh jadi bini sepak kerajaan yang makinya tak? Yang kutuk. Guana ni tak boleh. Gini, jangan kita sekat dia. Mak dia sakit, kita pergi. Awak gini, mak awak sakit, siang hari awak pergi kat mak. Saya makan nasi kedah. Saya beli buang merah apa? Puk anda. Malang awak balik, pas garik. Siang kita tengok mak awak. Tu cara dia. Atau gini, selang sehari tidur rumah dengan saya, sehari tidur rumah mak awak, jaga dia. Faham? Itu cara dia. Itu suami yang baik. Kenapa? Bila jadi suami, kita jadi CEO. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin, CEO dalam rumah tangga, ke atas kaum perempuan. Faham? Jadi kalau CEO dia, kalau berahi maki orang kamu, nak CEO ni orang bijak, orang pandai, nak orang hebat. Dok pakai suami gini.